kita orang tu saya elakkan. Adik okey. Hello guys, so sekarang ni kita dah pun berada dekat Kawah Putih. Kalau kau boleh tengok dekat belakang ni, kita dah sampai dekat Kawah Putih. And now, ini adalah hari kita yang ketiga dekat Endon. So, hari ni seharian kita akan berjalan dekat daerah Ciwidey. So, kita akan berjalan dekat Kawah Putih dulu dengan macam-macam tempat yang lain, okay? So, enjoy. Aku akan tunjukkan dekat korang apa yang ada dekat daerah Ciwidey, okay? Let's go. Baik, jom. So, sekarang kita masuk ke dalam, okay? Let's go. Dan juga ada obat herbal lainnya seperti benalu teh, green rosella, dan lain-lain. Dan juga ada obat herbal lainnya. Alright, so dekat Kawah Putih ni bau belerang dia tadi kuat gila. Walaupun kita belum turun ke bawah, yang kat bawah dia dekat sana tau, dekat bawah sana. Walaupun kita masih lagi kat atas, tapi bau belerang dia still kuat, sangat kuat. So aku dah ada mask kat sini. So kalau tak pakai mask, hidung korang memang takkan kuat lah kalau buat korang yang belum biasa. Okay, so kalau kau nak datang dekat Kawah Putih Ciwidey ni, bawa mask siap-siap daripada rumah. Okay, jom. So sekarang ni aku nak turun kat bawah. Kita nak tengok apa keadaan kat bawah. Okay, let's go. Dan juga ada obat herbal lainnya seperti benalu teh, green tea, rosella, madu botani. Okay, so ni danau yang terhasil dekat kawah ni. Jadi kebanyakannya oleh air hujan atau apa. Okay, so kat sini kalau kau tengok ni, yang hijau-hijau ni, okay, ini adalah sulfur dia, ini adalah belerang dia. Tapi kalau dekat bawah ni, bau dia tak terlalu kuat sangat. Sebab bau sulfur tu dia daripada bawah ni, daripada kawah ni, dia naik ke atas. So baunya tu yang kuat tadi dekat atas. So kat atas memang kena pakai mask. Tapi bila kau dah dekat bawah ni, bau dia tak terlalu kuat. So kau boleh lepas mask korang and boleh bergambar lah macam biasa. So kalau kau nak bergambar, gambar korang lagi cantik lah. Okay, so kita pusing-pusing lagi tengok. Right, so sekarang ni hari biasa. Hari ni hari Jumaat. So dia tak berapa ramai sangat. Dia tak macam hari-hari Minggu. Okay, so di sini ada satu rombongan. Dekat sini ada satu kumpulan. And dekat sana juga ada satu. Okay, so ni hari biasa, bukannya hari Minggu apa semua. So tak berapa ramai sangat. So okey lah, kita nak bergambar apa semua, tak rasa padat. Okay, so kita sambung ambil gambar dan nanti kita pergi ke kawan-kawan yang lain pula. Okay, let's go. Sama-sama rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun.
Sekarang ni kita nak panjat naik balik. Kita nak pergi ke tempat yang lain pula. Okay. Oh, so tinggi juga sebenarnya. Kau nak naik dari bawah naik ke atas ni. So untuk yang tak biasa daki, sebab kebanyakan tempat bercuti dekat Indo ni kebanyakannya kau kena banyak berjalan and then banyak mendaki sikit lah. So kalau nak datang kat sini, make sure korang dalam keadaan yang bersedia and fit lah. Kalau tidak, kau akan cepat penat. Okay. So sekarang ni kita try ke tempat lain pula. Ini aku sabar lagi. Okay. Let's go, jumpa kau kat sana. Tadi kau ambil 4 orang. Tak ada idea lain. Karebonte dari Sabcina kurang Bandung Labano mata kado yo Tuan Naga Sumada Nakada Kema Mencari berlian dari pengabdian yang terbakar sirna. Mengaku beremu kita semua gagal. Ambil sikit tisu bersedialah secukupnya. Alright guys, so kita dah sampai dekat tempat kita yang kedua untuk hari ni, iaitu Kawah Rengganis. Okay, so kita nak celup kaki kat dalam ni, nak lalu jambatan gantung yang terpanjang tu. Lepas tu kita tengoklah apa yang ada kat dalam. Okay, so let's go, kita pergi. Hilang dah. Sekarang ni kita dah ada dekat atas jabatan gantung yang tertinggi dan terpanjang di Asia. So ni nama dia, Jabatan Gantung Rengganis. Okay, okay, dia dah start goyang lah kat sini bila dekat tengah. Okay, so dah rasa goyang dia. So macam ni lah keadaan dia dekat atas jambatan ni. Dia panjang, memang panjang. Tapi kat sini agak selamat sebab apa? Dia sekarang dah ada apa, tali-tali besi macam ni. Dia macam ni. So rasa lebih selamat lah daripada sebelum ni. Okay, so tu sampai ke hujung sana. Kepanjangan dia aku tak tahu berapa meter. Okay. Okay, dia dah start goyang. Kalau dari tadi Alright, dia dah start goyang dah. Okay. Okay, so kita sampai kat hujung. Sambung, okay. Ingin punya rumah
Okay. Tadi kita dah turun daripada apa tu namanya? Kita dah turun daripada Jabatan Gantung tu. Sekarang ni kita nak ke sini. Keranjang Sultan. So kita nak naik Keranjang Sultan dulu. Kita nak naik Keranjang Sultan dulu. Lepas tu baru kita pergi ke Kawah Rengganis. Okay. So jom. Ini buat penonton-penonton di Malaysia. Lihatlah pusat wisata di Indonesia. Kalau korang nak datang ke sini, jangan lupa check dulu video ni. Kalau nak tahu tempat tu menarik ke tak menarik, tengoklah video aku, okay? Let's go. Merasakan apa yang kau rasakan. Oh, yes. Kasih aba-aba kalau udah siap. Coba melihat tapi masih gelap. Kamu paling bright, gak apa-apa lebay. Yeah, aku mau test. Dia mau ku atau mau cash, but she know that I'm the best. Udah pintarku gak usah les. Dia suka baju hitamku, celana kemoku. Kalau kurang asik kita putar lagu. Lagu siapa ya lagu aku. Kalau duet ya sama kamu. Ku merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, malah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu aku. Dia tahu kalau I'm the man. Kamu Tinkerbell, aku Peter Pan. Tapi ini nyata, no bukan cerpen. Ini bukan cerpen. Okay, now sekarang kita nak menuju ke Kawah Rengganis pula. So dia jalan dia macam hiking sikit tu. Macam hiking dalam hutan sikit. So ya, kita akan jalan sikit dekat sini. Nanti dah sampai kat Kawah Rengganisnya, aku tunjuk, okay? So kat sini tempat dia memang kebanyakannya jalan-jalan dia memang macam ni lah. So nak datang sini, nak bercuti dekat Indonesia, pastikan korang fit dan tak ada masalah macam masalah asma ke ataupun tak boleh terlalu penat ke. Sebab memang kalau pergi kat Indon, kalau pergi kat Bandung ni, tempat-tempat pelancongan dia tu memang akan buatkan korang penat. Sebab jalan-jalan dia banyak, kena jalan banyak, kena jalan kaki banyak. So make sure korang bersedia, fit and boleh berjalan jauh. Itu je yang penting. Yang penting korang boleh berjalan lama. Kalau tak memang susah. Okay, so nanti dah sampai kat kawah tu aku akan tunjukkan. Okay. Okay. Nah, Rengganis. Aku mau cari jalan tengah, buat kamu apa yang gak bisa. Ajak kamu ke angkasa, go to the moon kita berdansa. Aku wish you best, kamu yang the best. Kata mamaku, masih muda banyak waktu. Ku merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu aku. Merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu. So sekarang ni aku dah dekat dalam, apa panggil ni, salah satu daripada dia punya kolam air panas dia. So ni dia panggil apa? Mat Bak mandi lumpur. And kat sini kau boleh bergambar. Kalau orang ambil gambar daripada sana, kau boleh berdiri kat sini. So memang lawa. Dia mula-mula masuk memang panas, tapi bila dah lama-lama okey lah, dah okey lah. Itu suam-suam je. Dia ada tempat yang letak menggelegak tu. Betul. Nak pusing satu round dulu, okey? Jom. Masuk dik. Masuk je terus, masuk terus, jalan je. Jalan dan pedulikan.
Okay, so yang next pula kita kat sini. Jadi kat sini ni memang banyak apa kawah-kawah kolam air panas lah. Okay, kat sana ada tempat nak ganti baju, kat sana satu. Di kat sini ada ini tempat nak mandi lumpur dia, area untuk mandi lumpur. Tapi kita tak nak try lah sebab nanti kotor apa, tak nak. Okay, so tadi aku dah berendam kaki tu dekat sana. Dan kita nak pusing pula tengok dekat belakang ada apa pula. Okay, dan dekat atas ni pun ada satu lagi ni. Ada satu lagi. Banyak, so kat sini banyak tempat. So kat sini kalau kau nak masuk untuk tiket VIP, ya, kau boleh pergi dekat sini apa, naik jabatan gantung tadi tu. Lepas tu nak ke Kawah Rengganis ni dengan keranjang Sultan tu semua dah termasuk sekali. So dengan 100,000 kau boleh masuk semua. Okay, jom sambung jalan. Teh ni. Teh? Kita kebun teh. Kebun teh kau. Kita dekat ni Ciwidey, Dekat Ciwidey. Kawah Rengganis. So dia bagi kita test teh dia yang memang dia ambil petik dekat nanti kebun dia tu. So teh sini dengan teh Malaysia memang lain. Dapat free Dapat free. Kita beli tiket tu. Kalau boleh redeem dari tiket. Okay, right. Hello gang, so sekarang ni kita dekat Bukit Senyum, restoran Bukit Senyum. Sekarang ni kita nak makan dulu lah. Okay, so lepas ni kita akan sambung balik aktiviti kita dekat Situ Patenggang. Okay, so makan. Okay, so dah settle makan dah. Jom kita bergerak sekarang. Oh ya, kena bayar dulu, okay. Kita pergi bayar dulu. Lepas tu nanti kita bergerak ke the next location, okay. So jumpa kau kat sana, bye. Kita nak kita naik tu. Alright, so sekarang ni kita dah dekat Situ Patenggang. Kita nak try main aktiviti-aktiviti kat sini. Yang mana tadi dia dah ada dekat dalam package VIP waktu kita dekat Kawah Rengganis tadi. So sekarang ni kita nak main, nama dia Golesat. Okay, let's go. Kau okay, tak gerak tadi?
Selamatnya kalau di golas kecil gitu. Okey. Laju ke? Yo, gila laju. Laju. Okey. Dah, kita dah settle. Sekarang kita nak ke atas. Okey. Abang sini dulu. Barang yang keren itu. Baby, tell me, do you feel it too? Mine, mine, but you're mine, mine. Stay for the night, baby, you'll be alright. Hatiku kau bagi lama with the child in your mind. Dance the forever and ever. Do you feel it too? Like the way I do. Aku jalan maju dan naik hawa. Teruskan kaki. Okey. Alright. So, kita dah tamat dah permainan kita hari ni dekat apa ni nama dia? Dekat Situ Patenggang. Situ Patenggang. Pinisi Resto. Ya, yeah, dekat Situ Patenggang. So, dekat sini Kalau ada tiket VIP yang 100,000 tu tambah lagi 10,000 boleh boleh main naik Flying Fox. Flying Fox. So, untuk tiket VIP tadi yang macam yang aku main kereta tu. Lepas tu yang lain-lainnya Kerajang Sultan, Kawah apa tadi tu? Air panas tadi tu. Itu memang dah termasuk dengan tiket apa semua. So kalau kau nak main Flying Fox yang macam aku main tadi, kau tambah lagi 10,000. So dekat Situ Patenggang ni, aktiviti dia banyak gila. So kau boleh macam ada perahu juga dekat tasik tu pun kena tambah kalau kena. Tapi dia tak adalah mahal sangat pun. Cuma kita tak nak sebab tak ada masa dah. Okay, so kan ni kita ada satu lagi destinasi terakhir untuk kita ambil gambar dekat Kebun Teh. Okay. So, jom kita ke mana ni? Kiri ke kanan? Kita jalan-jalan. Okay. Kita pergi ke tempat satu lagi. Okay, let's go. Alright gang, so sekarang ni kita dah dekat Ladang Teh. Ada satu kawasan Ladang Teh yang mana ini adalah kawasan penggambaran dalam cerita My Heart pula dah. Penggambaran dalam cerita My Heart. Okay, so now aku nak ambil gambar dulu dekat sini. And tengoklah kita nak buat video drama ke, nak buat lakonan-lakonan ke apa, nanti kita tengoklah dia nak buat apa. Okay, so korang enjoy je. Okay, let's go.
Alright guys, so itu je video kita untuk hari ni. So kita dah jalan macam-macam tempat. So hope korang enjoy. Sampai jumpa korang untuk next video. Bye bye. Assalamualaikum.